Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa Surau Madah Seri Manjung, para ustaz, para imam, para bilal, muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat pada malam ini duduk dalam majlis ceramah ataupun tazkirah sempena bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka ingat lagi ni kali yang kedua kehadiran saya di sini. Nak mengingatkan tentang kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah disyaratkan kena tunggu bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita nak menghayati akan perjuangan baginda ataupun nak membuktikan kasih kita pada baginda, bukan juga kita kena tunggu bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita diterbiah oleh Allah dalam bulan Ramadan dengan bangun malam atau membaca Quran, bukan maksudnya bila habis Ramadan maka mu tunggulah pula Ramadan tahun depan. Tapi maknanya bila habis Ramadan teruskanlah amalan-amalan yang telah dilatih ketika bulan Ramadan, kerana sepanjang masa kita kena dan perlu menambahkan ibadah kita kepada Allah SWT. Maka begitu juga dengan Maulidur Rasul. Jangan kita nak tunjukkan kita kasih pada Rasul, sayang pada Rasul, ingat pada Rasul hanyalah pada bulan Rabiul Awal. Baik, ulama-ulama mengupas begitu banyak hikmah ataupun faedah yang dapat diambil daripada sejarah ataupun cerita Maulidur Rasul. Kenapa kita perlu ingat kepada Rasulullah? Kenapa kita perlu agungkan hari kelahirannya? Kerana terlalu banyak kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kami utuskan kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, melainkan jadi rahmat bagi sekalian alam. Yakni Rasulullah adalah pemimpin yang paling besar di dalam alam ini. Ramai orang tak sedar benda ni. Kita rasa ada pemimpin lain yang lebih besar daripada Nabi. Dalilnya kita membesarkan akan ketaatan kita kepada pemimpin yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita kena taat kepada perintah tertinggi. Maka pemerintah yang paling tinggi dan pangkat yang paling besar tiada lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Presiden Amerika, dia dalam negeri Amerika, ya Presiden. Presiden India dalam sepadang India. Presiden mana-mana negara pun dalam negara tu saja. Sama juga dengan pengarah. Katakan dia ni pengarah Jabatan Pertanian, maka dia masuk dalam Jabatan Pendidikan, dia tak ada bakat. Pengarah Jabatan Pendidikan, dialah yang berkuasa dalam jabat tu. Tapi dia keluar daripada jabat dia, dia masuk jabat pintu bilik sebelah aja. Jabat haiwan, tak laku dah dia. Kerana dia hanyalah pengarah Jabat Pendidikan. Nampak? Tapi Rasulullah rahmatan lil alamin, pemimpin paling besar dan paling tinggi pangkatnya, bukan saja dalam dunia, habis planet mana pun ada,
Rasulullah lah pemimpin dan ketua manusia yang paling tinggi pangkatnya. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi adama atau kama qala, akulah pemimpin umat manusia yang paling tinggi. Bila kata sayyidu waladi adama, iaitu aku mengetuai, kerana makna sayyid itu mansada qaumah, orang yang memimpin orang yang di bawahnya, maka di bawah Rasulullah semua manusia, semua raja, semua presiden, gubernur, perdana menteri, hak timbalan tak usah cakap dah, hak besar-besar bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kita tidak meletakkan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi untuk kita taat? Bila sebut hak Rasulullah, tak berapa nak ikut. Nampak? Bila sebut hak orang lain, kena taat. Ini menjadi krisis keimanan. Patut kita kena muhasabah balik, kena kira balik. Siapa hak paling besar? Kita nampak bos kita besar kali. Oh, jangan main bos aku, jangan main Datuk bos. Jangan main. Dia besar dia. Besar setakat mana? Rasulullah rahmatan lil alamin. Mana ada pemimpin yang lalak tak singgah di tubuh dia. Tapi Rasulullah lalak tak singgah di batang tubuh. Disebut dalam kitab Khasaisul Rasul, la taqa'uz zubab ala jasadi, tidak pernah singgah seekor lalak pun di atas tubuh batang Rasulullah, litakrimlah, kerana menghormati batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pemimpin lain lalak tak ingat? Ada? Tak ada. Nabi masa kecil ni dia berjalan awal ikut. Orang tengok, dah ada pemimpin dunia jalan awal ikut. Ada tak? Presiden mana? Singapura. Belum dilantik menjadi rasul, kecil lagi. Zaman kanak-kanak berjalan awal ikut. Dilihat oleh seorang pendeta ahli kitab, nama dia Waraqah bin Naufal. Dia kata budak ni akan menjadi pemimpin besar yang sangat terkenal bila dia dewasa lagi. Betul sungguh. Tu kata. Sebab tu kita nak ingat balik Rasulullah, nak sebagaimana sepatutnya. Jangan kita ingat Rasulullah hanya sekadar seorang nabi, atau dia seorang manusia yang dilantik menjadi nabi itu saja. Sedangkan nabi dan rasul adalah pilihan Allah. Maka bila pilihan Allah, tidak akan berlaku sekali-kali silap ataupun kecurangan atau zalim atau sengelak dan sebagainya. Orang mengaji dalam kitab tauhid, di antaranya mengenal sifat rasul, iaitu sifat sidik, sifat benar, sifat patanah, cerdik, bijak, jinas, sifat apa benda ni, amanah, dan sifat tabligh, tidak menyembunyikan sesuatu yang telah dipesan oleh Allah. Ini sifat rasul. Tidak pernah berlaku nabi ni pelawak, ngecek, belebong, cakap lain, buat lain. Sebab apa? Sebab dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pemimpin yang kita ada ni atas muka bumi ni, daripada kutub utara sampai kutub selatan, siapa yang akad? Rakyat yang akad. Faham? Pemimpin kita yang pilih. Lepas tu kadang-kadang molek, kadang-kadang tak molek, kadang-kadang cakap tu, kadang-kadang pelawak. Dok warna hari tu molek dia ni cakap pelawak pula. Warna gitu. Dok warna mu tukang pilih, mu pelawak kau. Para rasul, para nabi, dia jadi nabi, jadi rasul bukan dengan pilihan raya, bukan ngundi, tapi telah dipilih dari azali lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada alam arwah lagi, Allah tahu dah siapa yang akan dilantik menjadi rasul, siapa menjadi nabi. Orang lain tak boleh masuk campur. Bukan dengan populariti, bukan dengan capur tangan manusia. Kalau capur tangan manusia, maka nabi akhir zaman bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah yang memilih, maka nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat, kitab Injil, duk cerita sama puak-puak apa benda Bani Israel, yang duduk di Mekah, yang duduk di Madinah, dia orang ni pandai baca kitab.
Dan memang orang-orang Yahudi, orang Nasara sedang menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Nah, tiba-tiba Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya pakat tak beriman belaka. Sebab apa? Sebab dia ingat Nabi dengan Rasul ni dia tukang pilih. Kerana cita-cita orang Yahudi, dia nak Nabi akhir zaman keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Ishaq, yang ini min Bani Israel. Tiba-tiba lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad bin Abdullah, bondanya Aminah, daripada keturunan Nabi Ismail. Maka oleh kerana mereka rasa pilihan mereka tidak dituruti oleh Allah, pakat lawang Nabi Muhammad. Nak khabar ke kita semua, Nabi dan Rasul ni jangan lawang, dia pilihan Allah. Tidak akan belok sama sekali. Wajib kita kena taat A sampai Z. Tak ada benda yang kita kata kalau ni aku kena tengok dululah, kalau betul baru aku ikut. Tak ada. Ini pilihan Allah. Tak ada yang tak betul. Seorang Nabi bukan saja benar, bukan saja amanah, bukan saja fatanah, bukan saja menyampaikan, tapi dialah segala-galanya nak pada malam alam pada ketika itu. Contohnya bila dilantik Nabi Saleh menjadi Nabi, maka Nabi Saleh lah yang paling beriman, Nabi Saleh yang paling takwa, Nabi Saleh yang paling lawa, Nabi Saleh paling handsome, Nabi Saleh paling beriman, Nabi Saleh paling dia belaka. Nampak? Bukan makna warak saja, lebar saja, muka pun paling lawa. Sebab tu dalam kitab-kitab tauhid kata, siapa yang ngaku dia lawa sikit daripada Nabi, jadi kafir. Ada orang cerita kisah Nabi Yusuf Someh. Dia ni kata, aku rasa lawa aku sikit pada Nabi Yusuf. Aduh, muka dia lawa sikit pada lembu. Faham? Dia mengaku lawa daripada Nabi Yusuf. Orang ini tidak hormat Rasulullah, tidak hormat Nabi-Nabi pilihan Allah. Faham? Kalau kita kata aku lawa sikit pada presiden mereka, boleh tahan kira, tak ada masalah. Kerana presiden mereka manusia yang pilih. Tapi jangan kita kata aku lebih pandai daripada Nabi, jadi kafir. Aku lebih warak daripada Nabi, batal Islam. Aku lebih takwa daripada Rasul, tanang jarak Cina. Aku lebih comel daripada Nabi, mati jadi kafir selalu, kekal di dalam neraka dulu kini selamanya. Faham? Sebab tu kita nak ingat balik, maka segala nabi-nabi Allah adalah yang terbaik, maka ditutup dengan hak last sekali, khatamul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang peneliti Nasara dia berhujah dengan seorang ulama Mesir. Dia kata di dalam kitab hadis Bukhari, hadis sahih, dia kata disebut bahawasanya Nabi Isa alaihissalam akan muncul pada akhir zaman, tanda dekat dengan kiamat. Nampak? Dia kata hadis ini juga disebut dalam kitab Sahih Muslim. Tengok, paderi reti hadis, kita tak reti hadis. Nampak tak? Cerdik paderi lah daripada kita. Tujuan dia nak menunjukkan bahawasanya Nabi Isa hak paling hebat. Kerana Nasara ni, Kristian ni, dia Nabi Isa. Nampak? Jesus Christ, dia kata. Nah, tengok Nabi Muhammad tak kelah lagi. Kelah lebih hebat lagi Nabi Isa. Dalil buka Sahih Muslim, dia kata. Ulama ni kata dia ada sebut. Dan mana bukti mu kata Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Katanya padri Kristian, kerana dalam Sahih Muslim sebut dia yang last sekali akan turun ke dunia untuk menunjukkan bahawasanya dunia telah hampir dengan kiamat. Jawab ulama, Nabi yang akhir sekali ialah Nabi yang akhir dilantik. Jadi Nabi Muhammad yang akhir kerana dia yang akhir sekali dilantik. Nabi Isa 500 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dalam cerita ni menunjukkan maknanya orang kafir baca hadis. Kita tak baca kitab hadis. Kalau kita pergi cek di rumah-rumah kita, ada tak kitab Sahih Muslim? Ada tak kitab Sunan Abu Daud? Ada tak kitab Sunan Tirmizi?
kitab Sunan Daruqutni, Sunan Baihaqi, Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad. Rasa-rasa payah nak jumpa. Nah, pergi cek rumah kita. 3 kali haji dah. Nampak? Haji. Berapa kali pergi haji? 3 kali dah kita. Kalau 3 kali dah, mesti ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari di rumah. Tak beli lagi. Ini masalah. Ini masalah kita sebenarnya. Faham? Sebab tu kita kena kenal Rasulullah. Kita belum lagi kenal Rasulullah. Dalilnya orang yang kenal, dia cinta Rasulullah. Kita pandai sebut je. Cinta tak Rasulullah? Cinta pada mulut. Pada amalan tak ada. Lepas tu lisanul hal afsahu min lisanil qaul. Perbuatan lebih tepat daripada perkataan. Kalau kata sayang Nabi ni semua di dalam padang ni malam ni sayang Nabi belaka. Tapi sayang dia kena ada bukti. Nampak? Sedangkan hadis-hadis Nabi ni adalah perkataan Rasulullah. Percakapan dia sahabat dengar. Sahabat ingat dalam hati. Siapa pada Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ibn Majah, Imam hadis, dia tulis ataupun rekod. Sekarang lebih lengkap, ada bab, ada muka surat, ada kulit pula. Lawa pula. Jual kedai, tak beli juga. Perkataan siapa? Perkataan Rasulullah. Dah kalau kita kata kita kasih pada Rasulullah, perkataan kekasih kita tak mau beli. Faham tak? Tak beli lagi. Dah kasih tak Rasulullah? Kasih kepada hotak tu. Kalau kita kasih ke Rasulullah, perkataan Nabi kita nak baca tak? Tengok orang kasih dengan orang puang. Nampak? Dia atas mesej. Awet dia atas mesej. Ketung bunyi. Nampak? Dia baca minggu depan ke dia baca selalu mesej? Dia tengok nama Fatimah. Awet aku. Dia buka tak mesej baca? Ke dia kata baca tahun depan ni baru 2012, 2013 baca. Ada tak? Sebab apa dia baca selalu? Sebab dia sangat sayang pada awet dia. Nampak? Maka dah kita sayang tak ke Rasulullah? Sayang pada perkataan. Dah mana ucapan Rasulullah tak ada pun rumah kita. Sahih Muslim terjemah dalam bahasa Rumi lah ni. Dulu Arab. Zaman kita dulu Arab. Learning Melayu. Harga berapa? RM50. Faham? RM50 atas teks Arab, bawah Rumi, bahasa Malaysia. Tak beli RM50. Tapi kereta 3 buah dalam garaj. Viva 43,000. Faham? SE Special Edition 43,000 beli. Faham? Bukan beli selalu, booking 3 bulan. Nak tunggu 3 bulan negak atas jalan. Nak tunggu kereta siapa? 43,000 dunia punya pasar booking. Nak Sahih Muslim terjemah bahasa Malaysia, baca boleh dengar perkataan Rasulullah kekasih kita, RM40 tak beli. Kereta kedua Myvi 46,000. Nak bayar muka 4,000, bayar bulan 600. Nak gaji 700 tinggal 100. Sahih Bukhari RM45 tak beli. Lepas tu kata sayang Rasulullah, mabuk pergi kuda ke apa? Kereta ketiga Wajah 53,000. Nak beli juga. Pasal apa? Bini nak naik. Faham? 3 buah masuk dalam garaj. 43,000, 45,000, 53,000. Dekat 140,000 3 buah. Tidak ada bersebiji pun dalam rumah. Sahih Muslim atau Sahih Bukhari atau Sahih Tirmizi, kataan Rasulullah. Lepas tu dia kata dia sayang Rasulullah. Gila ke apa? Faham? Inilah kita. Itulah martabat kita. Imam Bukhari berjalan ratus batu, 1000 kilometer. Kerana orang kata ada seorang lelaki-lelaki, dia ingat hadis Nabi yang dia belum pernah dengar.
nak dengarnya pasal dia sayang Rasulullah, berjalan 700-800 km, bukan naik BMW bawah, faham, jalan kaki. Imam Syafi'i berjalan daripada Mekah ke Yaman nak dengar 2 patah perkataan hadis yang dia belum pernah dengar, berjalan kaki. Tu bukan 3 buah saja kereta dalam garis, tengok di luar pagar dak muat garis, sebuah lagi letak kat luar. Tu nak naik petang-petang, nampak steering. Dah ni masalah kita. Jadi sebenarnya adakah kita ni kenal Rasulullah? Jawapannya tengok benda, tindakan kita yang membuktikan kita kenal. Nampak? Kerana siapa yang kenal, dia cinta Rasulullah. Bila kita cinta pada sesuatu, kita jatuh minat. Bila minat, segala-galanya, banyak bendanya berkait dengan dia ada dalam rumah kita. Tengok orang minat bola, gambar pemain bola dekat bilik tidur, nampak, dekat kepala katil, pasal dia minat bola. Dia punya cover telefon pun gambar bola. Keychain dia pun gambar bola, pasal dia minat bola. Betul dah, takkan orang minat bola bubuh gambar hoki. Minat badminton tapi gambar orang main basketball, ni pening kepala. Tapi kita cinta Rasulullah, tak ada bukti kita cinta pada Rasulullah. Cek dalam rumah, tak ada bersebiji pun kitab Rasulullah, ucapan Rasulullah. Nampak? Katanya Imam Baihaqi, katanya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, siapa yang menyimpan kitab Sunan Baihaqi dalam rumah dia, macam ada Nabi dalam rumah dia. Berapa riyal sangat? RM130 Sunan Baihaqi, 4 biji tebal gitu. Sekarang terjemah dah Rumi, dak beli juga kita. Lepas tu maulud beragak juga, beragak sallallahu ala Muhammad. Tunjuk dia kasih pada Rasulullah. Petang karang main bola, luar pendek pula. Kalau kita sayang Rasulullah, masa samalah, segala-galanya kita cinta. Hak Nabi minat, kita minat. Dah adakah hak Nabi minat, kita minat? Ada. Macam orang kasih dengan orang puang, habis hak awet dia minat, dia minat. Dia tanya awet dia, kalem dia minat. Awet dia kata, I minat pink. Orang lelaki pun jawab, I pink juga. Mandul. Padahal dia biru. Pasal apa? Nak nunjukkan bahawa dia tersangat kasih pada perempuan tu, betul tak? Dia tanya perempuan tu lah, minat lauk apa? Perempuan tu kata minat ikan kembung, goreng tawar. I sama kok, goreng tawar juga. Padahal dia minat masuk kicap. Tapi oleh kerana nak tunjuk, buktikan dia sangat sayang, dia sanggup tukar minat dia. Dah kasut, you suka kasut apa? Awet dia kata, I suka kasut tumit tinggi, hak 9 inci. Boyfriend jawab, I tumit tinggi kok. Habis. Bukan saja minat, duduk sekejap mesej, duduk sekejap mesej. Pasal apa? Terlalu cinta. Betul tak? Kalau kita cinta dengan orang puang, tapi dia mesej 2 tahun sekali, pelik cinta gini. Kalau kasih sungguh, 1 minit 1 mesej. Macam budak-budak lain ni, ting ting, tak boleh nak duduk diam. Ting, hai, lelaki tanya, puang jawab pula, hoi, 10 sen Selcom. Dodang seminit, buat apa tu? Puang pula jawab, ikut suka orang lah. Tahu tak pasal apa? Pasal terlalu sayang, terlalu kasih. Takkan tanya pun tak boleh. Boleh saja je ai gurau 30 sen. Lek ni 30 sen, lek ni 30 sen, 60 sen. Nampak? Duduk sekejap. You duduk dalam bilik ke kat dapur? Ai kat dapur. Kat dapur tu kat mana? Kat punggung lah. Pasal apa jadi gitu? Pasal ni orang bercinta. Tak? Kalau lelaki pula atau mesej, dah solat isyak? Puan jawab, I tak solat, I period.
Laki jawab, pirik juga. Siapa gitu sekali, maka kita dengan Rasulullah, hak Nabi minat, kita kena minat. Nabi suka bangun malam, kita bangun malam. Tapi tak berlaku Nabi bangun malam semayang, kita bangun, tak bangun malam semayang, bangun kecing. Bangun malam kecing. Nabi bangun berdoa kepada Allah. Nabi suka pakai jubah, kita tak mau pakai jubah. Bukan wajib pakai jubah. Dah kita nak pakai seluar jeans, tak ada salah. Seluar aprik pun boleh pakai. Tapi belilah jubah selah, tanda kita sayang pada Rasulullah. Walaupun aku tak pakai hari-hari, aku pakai semayang Jumaat. Itu tanda kita cinta Rasulullah. Nak? Kalau orang kasih kan, maka kalau kita kasih yang lain lebih pada Rasulullah, tak ada iman. Rosak iman. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi wa min ahlihi wa minan nasi ajma'in. Atau kama qala. Tidak sempurna iman kamu, melainkan aku lebih dia sayang, lebih dia cinta daripada diri dia sendiri, daripada anak dan bini dia, daripada sekalian manusia pada alam ini. Dan adakah kita lebih sayang Rasulullah lebih daripada diri dan anak bini kita? Nak? Kadang-kadang hak tuntutan Rasulullah bercanggah dengan nafsu suami isteri kita, kita dulukan hak isteri. Yang abang nak pergi kuliah malam ni, ada orang mari pergi kuliah, tok guru mari daripada Kuala Lumpur, daripada Johor Bahru malam ni. Nak? Allah jangan pergilah bang, temang. Ai takut duduk seorang ni. Semalam 2 ekor anak katok masuklah kain ai. Faham? Dak pergi tok lelaki. Temang bini, takut katok masuk dalam rumah, usik bini dia. Betul, katok masuk dalam rumah. Sini panggil katok benda ni. Ni? Mu jangan melawak gitu. Orang Perak panggil perok. Banyak cantik. Hidung dok macung perok. Katok masuk dalam rumah, ada tak dia lari bini kita? Dok, dia main ikut bigar dapur je. Pong ada katu makan, katu. Dak sayang ke bini, takut katok tu buat lari bini dia. Siapa dak pergi kuliah. Nak? Dah Malaysia dak dia dah pasal anak tuition. Pula dak. Nak? Jadi tak dam nak belajar agama. Pasal apa banyak sangat ni alasan? Memang sebab kita tidak cinta Rasulullah. Kita tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah, tak dapat kasih sayang Allah. Kalau kamu sayang pada Allah, nampak? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau mu sayang pada Allah, fattabi'uni, maka wajib mu sayang kepada aku dengan cara ikut aku. Kena ikut Rasulullah kalau kita sayang akhirat. Yuhibbukumullah. Kalau orang ngaji ilmu nahwu, yuhbib tu duduk pada tempat jawab, menunjukkan garanti mendapat kasih sayang Allah kepada kamu. Dengan dimatikan, disukukan huruf ba yang asalnya yuhbibu, baca yuhbib, mati, menunjukkan wajib Allah sayang kamu. Dengan syarat wattabi'uni. Kita bukan wajib ikut Nabi naik unta, bukan wajib ikut Nabi maknanya benda-benda amalan hak zaman dahulu, hak sesuai dengan adat zaman dahulu. Maksudnya ikutlah perintah Rasulullah. Leni orang perintah Nabi tok belakang. Nak? Masa kecil dia beranak ikut sunnah. Nak? Tengah masa hidup besar dak ikut sunnah. Ikut punah jahanam. Bila mampu keras nak bolang kubur ikut sunnah pula. Ni kita ni sama macam TV, tali basing. Orang Terengganu panggil tali basing. Dia bahasa betulnya tu lah tali basing. Orang putih tak nak sebut television. Jadi gitu. Faham? Tengok tali basing, mula-mula start baca benda Quran. Betul tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru start TV. Baru start baca Quran. Surah Baqarah ayat 126 sampai 128.
comel permulaan muqaddimah nak stesen TV. Lepas muqaddimah Hindustan. Nampak? Nah, pusat jelek ting tak. Nah, ratu cantik pula joget lah pula drama pula itu pula. Nah, penuh dengan maksiat. Bila habis dah siaran, nah, apa benda pula? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup pula. Kita orang Melayu ginilah. Beranak bang beranak. Messi panggil Muhammad bin Abdul Rahman. Ayah pun bangun. Tahniah, ini baby. Awak dapat anak. Tahniah. Nak, suka ayah. Ayah luar pendek. Tunggu kat hospital. Nampak? Luar pendek. Macam ke nampak? Orang jual kedai bersikap. Nah, anak orang ni moden, comel sangat. Luar pendek ayah. Bunga pula tu. Sama bunga dengan keting. Nah, jangan bang. Luar pendek mari ayah ambil anak. Dia kan dekat dewan bersalin kan. Nah, kan bila beranak kan mesti disebut nama. Sini tak sebut. Kan dia panggil tak? Nama ayah. Ayah mari. Untuk benda? Untuk azan. Mesti kata azan. Azan tak pandai. Tak pandai azan. Jadi ayah pandai. Nampak? Tok tua mana bodoh buat tu. Nah, ada pula ayah tak pandai azan. Nah, akhirnya Messi azan. Mu suka-suka ni berlaku sungguh. Messi tolong azan. Messi azan. Allah. La ilaha illallah. Baby pun celek. Ayah aku pakai gicu. Kesian kat baby dapat ayah dia bodoh macam kambing. Bang pun tak pandai. Inilah umat Islam akhir zaman. Fi akhir zaman la yabqa min Islam illa ismuhu. Sebut dalam hadis jelas, akhir zaman tiada tinggal lagi daripada Islam melainkan nama saja Islam. Bang tak pandai, azan tak pandai. Macam mana orang buat menatu? Pasal apa? Pasal akhirat tidak menjadi ukuran. Betul, kita nak kahwin dengan anak perempuan kita nak buat menatu kita, tak wajib dia seorang ustaz, tak wajib mengaji pondok, tak wajib lepasang pondok Aceh, tak wajib balik Mesir, Jordan, Syria. Nah, tapi sekurang-kurangnya dia seorang laki-laki yang tahu fardu ain, baru boleh jadi menatu kita. Faham? Seorang laki-laki Islam yang baik, walaupun dia tak pakai piyah, walaupun tak janggut panjang, walaupun tak pakai jubah, hijau makan gaji jabat kerajaan je, tapi reti bang. Orang ngajar agama dia pergi dengar. Time dia tak boleh pergi, dia pergi kursus, dia pergi kursus. Ini orang yang ada vision tentang akhirat, baru layak jadi suami. Ni tak luar pendek natu puang pusat jelek. Bila nikah mari duduk rumah hak lelaki, jiran ditanya, semek hak puang mana rambut kuning macam orang putih Brazil, aku tengok. Lah natu akulah tu. Nampak? Hak nikah baru ni. Melayu ke orang putih? Melayu. Dah mana rambut kuning macam ke bulu beruk? Orang learning Cik Joh kasi dia jauh. Gitulah. Patutnya kita seorang ibu marah. Nak ada pula anak-anak dia kata orang learning. Boleh jawab gitu di akhirat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kamu yang ada anak pasti akan ditanya daripada anak kamu. Kamu bukan si pulang, anak kamu si pulang bin si pulang. Dah kenapa anakmu hak puang tekak tapak dak pakai tudung keluar pasal malang? Faham? Ayah kena jawab di akhirat kayak gitu. Ni dak dah mana seluruh anakmu ketaknya. Aku tengok. Tak boleh kata benda anak-anak lain ni orang moden. Gitulah. Nah, patut jangan benar keluar daripada rumah pasal dia telah melanggar peraturan pakaian.
peraturan hukum syarak. Nah, molek dia belebel gitu kan anak ni, tengok anak dia pakai luar ketat sangat. Nah, dah lah ketat cawak pendek 3 inci. Jalan macam kucing sakut guni beras. Dia kata guna kan anak dia. Molek tu seluar tu. Ketat gitu. Oh, kalau tengok dia orang molek sangat. Gitu saja boleh kata. Faham? Lepas tu ambil ya manggang nyor belakang. Mu keluar daripada rumah dengan seluar ni aku kepik pada mu. Ha. Buka, tukar pakai baju kurung. Tu seorang ibu. Nah, tu boleh tahan lagi. Ada ibu lain pula, oh ketaknya seluar beli duana kak. Beli kak kemak selak. Pulak dah. Ini masalah. Maka kita tidak mengamalkan apa yang Rasulullah minta kerana kita sebenarnya tidak kenal Rasulullah. Kerana tidak kenal maka tiada cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kenapa cinta kita tidak datang dalam hati kepada Rasulullah? Kerana kita masih belum kenal Rasulullah. Allahu Rabbi. Faham? Pilihan Allah menjadi penghulu segala manusia. Bila dia penghulu segala nabi, dia juga penghulu segala manusia. Kita kena letak label dia, top label. Nama Nabi Muhammad kalau kita tak sebut, tidak sah ibadat kita. Kalau bang tak sebut, tak sah azan. Orang kafir nak jadi Islam, tak sebut nama Nabi Muhammad, tak jadi Islam. Walaupun diletak nama 1000 Nabi, tidak jadi Islam. Dalam syahadah mesti sebut Muhammad. Dia kafir nak masuk Islam. Nampak? Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, satu nama Allah, zat yang wajib ada. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka orang kafir jadi Islam. Minum arak 30 kontena, Tuhan ampun. Berzina dah dengan 30,000 orang pelacur, Tuhan ampun. Nah, berjudi 80 tahun dah. Beranak tu judi selalu omong sehari, Tuhan ampun. Kenapa? Ni dua nama, nama Allah, nama Muhammad. Cuba ganti nama Nabi lain, wa asyhadu anna Yusuf Rasulullah, tak jadi Islam. Tukar Zulkifli, tukar Lut, tukar Ismail, tidak jadi Islam. Tu Nabi kita. Kenapa kita tak berasa hebat? Nah, rasa hebat pada mulut saja, tak terasa rasa nak ikut. Kerana apa? Masalah dalaman dia panggil. Nampak? Nabi tak larang kita nak kerja, nak cari duit, nak berniaga, nak jadi kontraktor, tak ada masalah. Tapi sekarang bila perintah-perintah Rasulullah bercanggah tanaku, berlawan dengan perintah-perintah manusia, kita ikut kataan manusia. Di mana kita sebagai umat Nabi? Dah apa guna kita buat Maulidur Rasul? Siapa berair mulut air liur kembur tu bik pada selawat, pegang spanduk tu jangan 2 jam tak gerak pegang spanduk. Tapi dia juga hak lawang Rasulullah. Orang kata ni perintah Nabi. Oh, mui Nabi sama. Kadang zaman ni zaman bila? Zaman dulu, zaman Nabi, kita zaman moden. Dia jawab gitu. Nampak? Sedangkan pemimpin yang paling besar Rasulullah. Tengok cerita lahir Nabi. Tahu apa lahir? Dia panggil tahu apa? Tahun gajah. Kan bahan air lipang pula. Tahun gajah. Tengok pada tahun tu saja macam-macam dah faedah atau tazkirah yang boleh kita ambil. Kenapa dia panggil tahun gajah Nabi lahir? Sebab pada zaman itulah, pada tahun itulah, raja hebat, nama dia Raja Abraham, diberitahu oleh pengikut-pengikut dia, ramai sangat orang pergi Mekah, orang buat haji di nu. Nabi belum lahir lagi. Ramainya orang duk pergi Mekah, orang dak mari dekat kita di Habsyah ni. Di selatan Yaman. Nampak? Dak mari kat kita. Macam mana orang pergi ramai Mekah? Kerana di Mekah ada Baitillah. Di sana ada Hajar Aswad. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS, orang duduk pergi bertumpu kota Mekah. Maka katanya menteri-menteri dia, kita nak buat lagu mana supaya orang mari ke Yaman, dak pergi Mekah. Dia buat pasar malam besar, orang dak pergi juga. Dia buat
pampai siap ngebuah musim. Orang dak pergi juga, orang pergi Mekah juga. Lah ada seorang diberi idea. Kita pergi takluk kota Mekah, kita cabut Kaabah tu, ambil Hajar Aswad, letak di Yaman. Nanti orang akan mari di Yaman pula. Nampak? Maka dia atur tentera bergajah. Itu cerita dia. Pendek cerita, bila gajah ni sapa keliling daripada Kaabah, nampak? Gajah tak boleh pergi. Pasal apa? Binatang kenal rumah Allah. Faham? Nak ceritanya manusia jahat daripada binatang. Bila dihala ke Syam, gajah nak berjalan. Hala ke Mesir, gajah nak berjalan. Hala ke India, dia nak berjalan. Tapi bila hala ke Kaabah, gajah duduk, tak mau bangun. Padahal gajah bukan sekolah pondok. Gajah bukan masuk sekolah kebahasaan. Faham tak? Gajah bukan baca kitab di rumah. Tak tahu benda binatang, import daripada Afrika. Raja Abraham import daripada Afrika, lalu ke Absyah, naik peri, buat pergi ke selatan Semenanjung Arab. Kerana Semenanjung Arab tak ada gajah. Alpin tak ada. Sebab tu tentera musyrikin Mekah yang hebat, dia kata tak apa, tentera Abraham hari kita berlawan, kita tengok siapa berani, siapa lebih handal bermain pedang dan tombak. Anak, pasal apa? Musyrikin Mekah pada masa tu memang kerja dia perang. Duduk saja perang, salah kutip buah perang. Duduk saja, mari kita perang, habis kapung. Mana sukanya perang, berahi main senjata. Nak, tapi bila tengok gajah tak benar tengok, habis lari bukit. Habis lari di bukit. Dalam sirah Ibnu Hisham ke, sirah Ibnu Ishaq ke, dalam sirah Ibnu Kasir ke, habis lari ke bukit. Pasal apa? Tak pernah tengok gajah tu di depan mata. Macam kita lah, nak bila dengar khabar mereka nak serang, nak takluk Seri Manjung, nak habis pendekar-pendekar Seri Manjung ada mari, nampak hok Taiping atau Tok Guru Gayung, Tanjung Maling pun atau silat licau. Nak ramai mari ni, misal macam gas poket mutu belaka ni. Pasal apa? Tentera Amerika nak takluk Seri Manjung. Nak masa kumpul kemah ramai-ramai hak ni waktu bik tari, ni waktu bik tari training. Faham? Tiba-tiba mereka waktu bik kereta gebak Abraham. Nampak 93 tang. Meriang 1.150 mm howitzer. Sekali tembak 40 orang mampu kerah. Nak habis Tok Guru silat, masuklah lokang, naik atas pokok, lari habis. Nak dah pasal apa? Ingat ke lawang tangan dengan tangan, rupanya kereta gebak lari. Maka pahlawan musyrikin Mekah yang berjanji untuk menjaga Kaabah habis lari kerana terkejut tengok besarnya gajah Afrika. Gajah ni dia banyak. Gajah Malaysia ada, gajah Burma, ada gajah Kongo, gajah Afrika, macam-macam. Gajah yang paling besar gajah Afrika. Gajah yang paling kecil gajah Malaysia. Gajah Malaysia kecil kali. Kecil-kecil gajah Malaysia pun kita dengar cerita hak kerja jabat hutang pernah nak pergi kecing. Gajah tu kecing situ juga. Bila paling tengok gajah, dak tubik air kecing. Dak. Tu gajah Malaysia. Kecil satu je. Maka gajah Abraha sebut dalam kitab sirah, dia punya gading saja 12 kaki. Ni gading ni 12 kaki. Ni daripada bawah tinggi atas tu gading. Dah kalau gading 12 kaki, takkan gajah 2 kaki. Tak. Nak jalan gua ni sodok tanah. Tak. Dah kalau gading 12 kaki, gajah tak ada 18 kaki. Lari habis. Tapi gajah, apa semua binatang pun, mereka ni makhluk Allah. Tidak ada suatu binatang pun yang derhaka kepada Allah. Yang masuk neraka manusia. Kerana manusialah yang derhaka pada Allah. Bila dihadapkan kepada Kaabah, tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Maka dia dipukul dengan besi sampai keluar darah. Faham? Akhirnya tinggal gajah dan pergi berjalan kaki untuk merutuhkan Kaabah. Masa inilah tarmihim bihijaratin min sijil. Kata ulama tarikh, gajah terselamat yang hancur lebur adalah tentera Abraha yang menyerang jalan kaki.
Bapa gajah selamat? Sebab gajah taat pada Allah. Ni rumah Allah, tak boleh runtuh. Tapi manusia macam Abraha bodoh daripada gajah. Leni ada pula hak lebih kurang anak beranak Abraha. Jenis runtuh masjid, jenis runtuh surau. Betul tak? Ada. Bodoh pada gajah lagi. Tengok orang buat masjid, nak buat surau, nak buat pondok, baru buat mari tiang 4 batang. Siapa lalu lain robber. Buat apa? Ni nak buat pondok, nak buat surau. Ada permit ke? Aduh, tanya. Permit kepala otak bang. Ni rumah Allah. Permit apa? Patut mu tengok orang nak buat masjid, mu tolong bantu. Tak ada pelang, kita tolong buat pelang. Tak ada simen, kita bantu simen. Faham? Sebab bumi ini milik Allah. Hazal ardu milkun lillah. Ini tanah yang kita pijak dari kutub utara sampai kutub selatan, semua milik Allah. Adakah tak boleh nak buat rumah Allah? Tapi manusia Tuhan beri kuasa memandang-mandang, berasa bumi ni macam hak tok dia. Kita nak buat rumah Allah, tak bagi. Dah mau duduk bumi apa? You think this land it belong to your grandmother? Mu faham tak? Aku suruh orang putih. Ini masalah, bukan kita ni, bukan cerita politik. Di mana-mana berlaku. Bumi milik Allah, tapi kita nak buat rumah Allah tak boleh. Malu sungguh. Tanah kita nak buat rumah kita tak boleh. Ada pula orang lain boleh milik. Orang lain dia orang miskin sangat. Seluar pun cari selipar pun lain sebelah. Miskin sangat, duduk pondok buruk je. Kita kaya ada tanah, lepas tu kita nak buat rumah dalam tanah kita. Orang miskin ni mari, saya tak izin. Benar sabar tak? Harta orang lain dia tak izin, saya tak izin. Tuan tanah tanya, bak apa? Gila babi. Faham tak ni? Hak orang tak boleh, kita tak boleh buat. Kalau tanah kita baru kita tak boleh, tak izin. Kalau tanah ni, bumi dunia ni hak ayah kita. Dalam gerang dunia tulis hak ayah kita. Kayak kalau ayah kita mati, dunia ni boleh ke kita, bumi ni? Baru boleh sedap cakap. Saya tak pernah buat masjid, runtuh semula. Ni gerang, tengok ni, bumi milik tok aku. Baru menasabah. Tapi bumi milik siapa? Milik Allah. Udara yang kita seduh milik Allah. Langit milik Allah. Ikan yang kita makan milik Allah. Dah mu milik dia. Dah mari ngaku. Bila ngaku harta orang hak dia, orang panggil bank. Lalu mesti dia naik motosikal buruk parking minum air. Tak ada tokak sandar di kedai gitu. Tokak cabut lama tu. Orang dekat 5% tu beli tahun 72. Lepas tu lalulah View Ferrari. Nampak? 350 Spider 1.9 juta. Dia kata hak saya. Pinjam dak atas-atas. Lalu pula Lamborghini Diablo 2.7 juta. Hak saya ke? Jahat pandai pinjam atau tak pandai. Orang panggil orang jenis ni orang bengong ke apa? Orang sewi. Betul tak? Pasal hak orang dia kata hak dia. Mana boleh, ni bumi milik Allah. Bila tengok orang nak buat masjid, tolong tanya, bincang molek-molek. Okey, nak buat masjid, buat molek-molek. Jangan buat tiang lebih-lebih kurang. Kat dia orang tengah semayang, mampukah butuh Tok Imam. Nah, tu betul lah. Tiang ni kita tak boleh buat. Rendah kecil sangat, tak boleh. Kita tak benar. Kita tak akan beri permit buat tiang molek-molek. Biar tahan. Tu baru betul. Ni tak boleh. Kita tidak benar. Aduh. Mu siapa? Nah, ini manusia bila dia lupa diri. Dia tak ingat ke? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan balik untuk dibicarakan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Ada pula bini orang kita boleh cakap? Tak boleh. Saya cerah bini awak. Tu kata saya weh ke ni. Hak kita lah. Nampak? Kita juga dengan hutang.
Kalau hutang, kita hutang orang, kita boleh halal. Tak boleh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa dia? Kita. Dia kekek. Kau ni cerita. Awak ingat tak saya hutang awak itu 20,000? Lama dah, 8 tahun dah. 20,000 saya hutang awak. Ingat apa tak ingat ni, saya tanda dalam buku. Lepas tu kau ni cerita nak bayar ni. Tak lah, hutang 20,000 saya hutang awak tu, kira halal. Halal kau ni pula. Tak kan saya hutang awak. Betul dah, awak hutang saya 20,000. Dah lepas tu hak saya hutang awak tu, saya kira halal lah. Jadi tak gitu? Awak tu bengong. Faham tak? Maka sebab itulah kita kena faham siapa kita. Maka turun Rasul, turun Nabi, turun segala kitab untuk ajar kita siapa kita. Nampak? Nak khabar ke kita, bumi ni hak siapa? Mari Rasul bagi tahu, langit ni hak siapa? Jangan kita memandai-mandai. Faham? Melainkan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah para nabi dan para rasul. Sebab itulah setiap saat kita ingat Rasulullah, bukan bulan Rabiul Awal. Nampak? Hayat kita, nafas kita, nafas cintakan Rasulullah. Kalau kita sayang pada Rasulullah, sahabat Nabi bila tengok orang panah tu sapa kat Nabi, dia pun tahan belakang dia supaya tak kena Nabi. Dan kita ada gitu, nak mempertahankan Rasulullah. Kalau kita ada gitu, alhamdulillah kita yang paling mulia. Nampak? Kita tak dengan Nabi tapi sangat cinta pada Rasulullah. Tengah duduk dengan sahabat, Nabi tanya, sahabatku siapakah yang paling mulia? Sahabat dia tanya, sahabat dia jawab, para malaikat Allah. Nabi kata betul lah, mereka memang mulia, tapi yang lebih mulia. Maka jawab sahabat, kamilah para sahabat kamu. Nabi kata, kamu memang mulia sahabat aku, tapi aku nak jawapan yang lain. Akhirnya kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi menjawab, yang paling mulia mereka-mereka yang tak sempat dengan aku. Mereka lahir setelah aku wafat. Mereka hidup zaman akhir. Mereka tak kenal pun aku, tak sempat pun aku, tak pernah tengok aku, tapi mereka sayang kepada aku. Faham? Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda ni. Kita tak dang dengan Nabi, tak dang tengok, mimpi pun tak mimpi juga. Tapi kita sayang pada Allah, bukan sayang dengan mulut, I love you, tapi dengan perbuatan. Orang kata kita bodoh, kita sabar. Orang cela hina kita, kita sabar. Tapi orang hina Rasulullah, no way man. Kelapa biar musim 3 kali, double sama soh, beripak masuk lalokan. Faham? Itu tanda cinta pada Rasulullah. Faham tak? Ni dak orang kata ke Nabi dah tak benda buat diam. Bila kata ke kita, sisi lengang. Ke salam ke mamak, sisi lengang. Nampak? Kita bukan pembela nafsu kita, kita pembela Rasulullah. Sebab itulah ulama-ulama buat kitab, ribuan kitab tentang sejarah Nabi. Kita dah wajib baca ribuan kitab, cukup sekadar kita dengar sedikit sudah memadai, iaitu kita teruskan perjuangan Rasulullah untuk membela agama Allah. Mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Masalahnya orang ngajar di surga fardu ain, dia wajib mari, tak mari dah. Macam mana? Kalau belajar universiti Allah tinggal kampung, belajar kolej tinggal mak ayah. Berapa bertahun ni? Mak dia tanya, berapa tahun mak ngaji kolej? 2 tahun mak. Lama tinggal mak. Mana buat gana mak biarlah. 2 tahun tinggal mak. Raya baru balik. Nak sanggup. Pasal diploma. Habis diploma, mak kita boleh sambung pula. Nak ijazah, degree. Boleh di mana? Universiti Utara Malaysia. Tepi ladang tebu. Nampak hari-hari makan tebu. Nampak 4 tahun dapat degree. Pak saudara mati dak dang balik semayang mayat. Anak saudara lemah air dak dang tengok. Pasal apa? Tengah exam. Cari ilmu dunia. Habis tu boleh sambung pula master 2 tahun. Di mana? Australia. Mengaji Australia. Sekapung di atas lapangan terbang. Sekapung. Dah mana ada dia orang dalam kampung tu dengan dia Australia, hak paling jauh Universiti Melaya.
Tiba-tiba anak kampung tu seorang anak saudara dia boleh pergi Australia. Catabah terus. Mak dia, "Hei, hang tak pergi hantar minggu depan. Adik mak kita mengaji Australia." "Apa tak pergi lah, kita duduk sebelah driver apa." Sekapung pergi tu daripada Alok Start terus naik bah ke KLIA. Nak atau anak saudara dapat mengaji di Australia. Nak balik dapat master. Badminton master. Tapi tanya syarat sah istinja tak tahu. Sama bodoh dengan beruk naiknya. Faham? Tanya idram bila gunah beza dengan idram ma'al gunah tak reti nak jawab. Belajar universiti pun sama bodoh dengan nak itik sekati bawah rumah. Balik daripada England, balik daripada San Francisco, balik daripada South Carolina, balik daripada apa benda ni, Perancis mengaji, Universiti Moscow, tak reti baca Quran. Nah, sama bodoh dengan kambing. Inilah hakikat manusia. Tak salah belajar ilmu dunia, belajarlah walaupun sampai ke universiti planet Mareh, tak ada masalah. Agama tak larang. Tapi orang ngajar ni, tok guru mari ajar agama, fardu ain, fiqh, tafsir, hadis, akidah, tak dengar, tak faham. Siapa hukum taharah pun tak reti. Apa guna mu mengaji tinggi? Faham? Sebab tu kalau kita siapa tarah profesor hak paling tinggi sekalipun, kalau tidak tahu ilmu tauhid, maka dia lebih bodoh daripada juara lembu bodoh dalam tandingan lembu paling bodoh di dalam dunia. Faham? Betul tak? Sebab tak ada tauhid, tempatnya neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Adakah cerdik masuk neraka? Tak cerdik. Lembu kalau kita eret masuk dalam api, lembu masuk? Tak masuk. Tak cari esok eret lembu. Bu, jalan stop. Bu. Lembu kata gila. Mari ya. Tarik. Kita buat unggung api, suruh lembu tu masuk. Lembu tu masuk tak? Tak masuk. Habis lembu daripada Mongolia sampai ke Afrika tak akan masuk. Terik kambing pula. Ambil kambing. Tak kira kambing mana pun. Suruh kambing masuk dalam api. Tak masuk. Kambing bukan bodoh. Kenapa? Kambing kata, "Ingat aku bodoh." Tapi manusia masuk dalam api. Jadi siapa masih semayang, dia tak semayang. Pasal apa? Meeting punya pasal. Nega punya pasal. Main bola punya pasal. Maka jelas dalam hadis, jelas dalam Quran, siapa tinggal satu solat akan dibakar dalam api neraka. Maka kambing tak akan masuk dalam api, lembu tak masuk dalam api. Maka orang yang tak semayang lebih bodoh daripada lembu. Betul tak? Slow ingat. Betul tak? Dah. Kata betul aku takut. Nah, ini masalah. Dalam-dalam tak semayang pun orang buat natu. Tu masalahnya kita akhir zaman. Maka di mana saja Rasulullah lah yang terbaik. Kita boleh minat tu, boleh minat ni, boleh minat tu. Bukan kita salah. Tapi ingat, contoh terbaik Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bukan gurau, bukan main-main. Bagi diri kamu kalau nak jadi contoh terbaik dalam segenap segi, luar dan dalam, zahir dan batin, percakapan, hati, warak, takwa, nega, munakahat, dalam bab kekeluargaan dengan budak-budak, cara bersahabat, dalam peperangan, terbaik Rasulullah. Liman kana yarjullah, tapi bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah saja. Wal yaumal akhir, dan orang yang mengharapkan akan pertemuan dengan Allah di hari akhirat nanti. Jadi natijahnya dari khulasah daripada Maulidur Rasul yang kita tak akan dapat kupas untuk sepanjang hayat umur kita, kerana tiap-tiap sekali kita kupas kisah
Maulidur Rasul, semakin banyak hikmah yang kita dapat. Memadai dah pada malam ini kita cinta Rasulullah bukan saja dengan mulut, tapi tunjukkanlah dengan bukti. Kita beri hadiah macam kita suka hadiah ke kawan kita, awet kita, kekasih kita. Begitulah kita hadiahkan pada Rasulullah, iaitu harta dan nyawa kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita ada masa 1 jam lagi untuk menjawab soalan. Boleh? Ujang apa? Ujang? Doa. Kalau ujang kita nak lari.